untuk melemahkan iman, untuk antara jalan untuk kita dapat membina iman dengan kukuh, salah satunya adalah dengan ilmu. Kita tak boleh tinggal mengaji ni, macam manalah sekalipun sibuk kita, jangan kita tinggalkan hal menuntut ilmu. Lagi-lagi ilmu yang tiga, yang fardu ain: ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kerana kita mengaji ni tadi menjadi salah satu alat untuk kita mengetahui mana salah, mana betul, untuk kita melihat kerosakan iman kita, untuk kita dapat memperbaiki iman kita. Baik itu ilmu tauhid, mengukuhkan iman. Ilmu fiqh ni tadi menjadikan buah bagi iman. Kalau kita nak tahu kuat iman tak kuat iman, tengok fiqh. Semakin kuat kita jaga syariat, menunjukkan semakin kuat iman kita. Semakin kuat kita jaga semayang, jaga puasa, jaga bab munakahat, muamalat, jaga bab jinayat, itu menunjukkan tanda kuat iman. Dan saat orang yang kuat iman ni tadi, dia akan menjaga tasawuf dia. Tak mungkin dia akan dapat ikhlas kalau ilmu tauhid dia tak kukuh. Tak mungkin dia boleh redha kalau ilmu tauhid dia tak kukuh. Tak mungkin dia boleh sabar kalau ilmu tauhid dia tak kukuh. Tak mungkin dia boleh tawakal kalau ilmu tauhid dia tak kukuh. Kadang-kala kita meremehkan ilmu yang tiga ni, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kadang-kadang kita remehkan, dan kita terlupa bahawa belajar ilmu yang tiga itu adalah fardu ain. Dan meninggalkan ilmu yang tiga itu adalah dosa. Sama macam orang yang tinggal semayang, tinggal puasa, orang yang tak tutup aurat. Tetapi perkara ini tidak ada kesedaran dalam diri masyarakat kita. Kerana apa? Kerana mereka rasa bahawa pengajian begini seolah untuk mengisi program masjid. Bukan. Silap. Apa yang kita buat tiap-tiap malam? Mengaji ilmu fiqh, tauhid, tasawuf adalah untuk bina iman, supaya besok nanti yang akan ditanya perkara dalam kubur adalah tentang rukun iman itu sendiri, tentang Allah, tentang Nabi, tentang Quran. Itu yang ada dalam rukun iman. Sebab itu, jika gagal kita pada iman, gagal kita untuk masuk syurga. Kenapa aku tak mampu untuk beramal dengan agama? Jawapan dia, sebab kita tinggalkan tiga ilmu ni. Kita tidak betul-betul melihat dan beramal dengan ilmu tauhid. Bukan sekadar belajar ilmu tauhid, beramal dengan ilmu tauhid. Maka kita jadi insan yang bertauhid. Bukan sekadar kita belajar ilmu fiqh, tapi kita jadi orang faqih. Kita beramal dengan ilmu fiqh. Bukan sekadar kita belajar ilmu tasawuf, tetapi kita berusaha dengan jalan belajar ilmu tasawuf. Semakin belajar, kita semakin tazkiyatun nafsi. Jiwa kita makin bersih. Bersih, 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 bersih. Ini sebenarnya kita bukan mahu jadi alim,
Tapi alim itu menjadikan kita dilaknat dengan ilmu kita. Kita mahu belajar ini supaya kita bertambah kenal Tuhan, bertambah takut pada Allah, bertambah mengenal mana patut yang aku beratkan, yang patut aku ringankan, yang patut aku sayang, yang tak patut aku sayang, yang mana aku perlu suka, yang perlu aku tidak suka. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali, supaya dapat bimbing hidup kita. Ketika kita ini tadi hidup dalam keadaan berilmu dengan ilmu yang tiga, hidup kita akan berjalan seperti mana perjalanannya kehidupan salafus salih. Ini yang kita minta dengan Allah tiap-tiap semayang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan apa yang kita minta kita tak ikut. Kita minta tapi kita tak ikut. Kita minta jalan tu, jalan siapa? Jalan orang yang telah Allah bagi nikmat. Tapi kita tak ikut, kita lari. Jalan mana? Jalan para Nabi, para siddiqin, para sabirin, para muhibbin. Kita minta jalan tu tapi kita tak nak ikut. Kita minta, kita lari. Kita minta, kita lari. Jangan macam tu. Nanti kita akan merasa penuh dengan penyesalan. Hidup ni tak lama tuan-tuan. Saya dapat berita jamaah masjid kita kemarin baru meninggal dunia. Salah seorang ni yang selalu hadir yang di majlis pengajian. Kita kena ambil pengajaran. Bukan mungkin kemarin Allah jemput sahabat kita. Tidak lama lagi Allah jemput kita. Ketika Allah jemput sahabat kita, kita hantar dia pergi kepada tanah perkuburan. Kita fikir tak? Dan kita nampak tak apa dia bawa? Apa yang sahabat kita tu bawa? Ketika kita turunkan jenazahnya, ketika kita semayangkan jenazahnya, sampai hari ini tak berfikir dalam fikiran kita, apa sahabat aku bawa Dia bawa apa Dan semua orang tak nampak yang dia bawa. Rupanya yang tak nampak itulah yang telah dijanjikan oleh Tuhan hartanya, yang semua orang tak nampak, tapi dia seorang je nampak. Apa benda tu? Amal soleh. Hari ini kita buat amal soleh, tak ada siapa nampak. Mana amal soleh aku? Mana semayang aku? Mana haji aku? Mana umrah aku? Mana sedekah aku? Tak ada siapa nampak. Yang kita hantar sahabat kita ke liang lahat, tak ada siapa nampak apa dia bawa. Tapi benda yang kita nampak dalam hidup, apa benda yang kita nampak? Motor, kereta, rumah, niaga, duit. Benda yang kita nampak semua tak bawa. Tapi benda yang tak nampak yang tu bawa. Kita mengaji macam ni dari pagi, daripada maghrib sampai isyak, tak nampak apa-apa tuan-tuan. Seolah-olah macam tak dapat apa-apa. Kita semayang jemaah maghrib, tak nampak apa-apa. Sebab itu orang tak nak buat. Orang tak nak mengaji sebab tak nampak. Aku puasa Muharram, tak nampak apa-apa pun, tak dapat apa-apa pun. Aku jadi orang baik, tak dapat apa-apa pun, tak nampak apa-apa pun. Aku sedekah, tak nampak pun. Yang datang balik, yang keluar aku nampak. Aku semayang sunat, tak nampak apa-apa pun. Sebab itu seawal ayat dalam Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi
Orang yang beriman dengan benda tak nampak. Ghaibi ni apa? Benda ghaib. Ghaib ni benda apa? Ghaib ni dia ada tapi tak nampak. Ghaib ni benda ada tapi dia tak nampak. Sebab tu orang tak nak buat akan suatu hal amalan yang ghaib. Tak nampak. Harta yang ghaib tak nampak. Rumah-rumah yang ghaib tak nampak. Kenderaan yang ghaib tak nampak. Negeri yang ghaib tak nampak. Itu orang tak suka. Walhal benda yang kita nampak ini bukan harta kita. Rumah yang kita nampak itu bukan rumah kita. Motor, kereta, kenderaan yang kita nampak tu bukan kenderaan kita. Tanah yang kita nampak ni bukan tanah kita. Rupa hakikatnya yang tak nampak itulah yang kita punya. Tapi sebab tak nampak, kita tak percaya. Walaupun berkali-kali kita hantar kawan-kawan kita, teman-teman kita kepada tanah perkuburan, nanti kita akan buat tahlil sama-sama. Tapi sebab tak nampak, tahlil yang kita baca, kulhu yang kita baca, ayat Quran yang kita baca, dan doa yang kita berikan kepada sahabat kita yang telah meninggal dunia, kita rasa macam tak ada apa-apa sebab tak nampak. Tak nampak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak nampak. Bila tak nampak, orang takkan bersungguh-sungguh pada benda yang tidak nampak. Walhal perkara yang tidak nampak itulah, perkara itulah yang akan jadi milik kita. Sebab itu, sehingga kita dipesan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Buatlah ibadat, jadilah orang baik sampai masa benda tak nampak itu kau nampak. Benda yang kau tak nampak dalam dunia ni akan dinampakkan oleh Allah. Masa tu baru kau yakin. Masa bila kita nampak, kita mengaji ni nampak, kita semayang nampak, kita puasa nampak, kita sedekah nampak, masanya hatta ya'tiyakal yakin, masa sakaratul maut. Seawal kita nak masuk alam akhirat, bila kita dah masuk alam akhirat, ketika itu baru kita nampak semua benda yang kita tak nampak yang kita buat dalam dunia, dalam hidup. Sebab itu sayangnya kita kejar benda yang kita nampak, tapi kita tinggal benda yang kita tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan minta diubah kepada hal yang lain apabila engkau telah mengetahui bahawa yang wajib itu hanya berdiri pada kehambaan dalam tiap-tiap hal. Kita jangan berubah jadi hamba Allah. Ketika kita lupa yang kita ni hamba Allah, masa tu kita mula jadi jahat. Sebab kita rasa kita pemilik dunia ni. Kereta ni aku punya, harta ni aku punya, rumah ni aku punya. Padahal kita tahu, tapi kita tak nak mengaku. Benda apa yang ada pada kita ni memang bukan kita punya pun. Macam mana kata bukan kita punya? Sampai masa kita kena pulang balik. Bila bukan kita punya? Mati. Benda yang kita nampak ini kita tak boleh genggam, tak boleh bawa balik. Bukan milik kita yang hakiki. Kalau kita punya, orang tak boleh ambil. Maknanya lepas mati orang ambil, bukan kita punya.
Semayang kita orang tak boleh ambil. Kalau selagi kita tak hasad dengki, kita tak zalim dengan orang, kita tak buka aib orang, ini memang kita punyalah. Yang kita buat dalam hidup, kemudian kita akan jadi harta kita. Yang kita tersilap, tapi kita tak nak mengakui ini bukan aku punya. Yang itu sebabkan kita ni bergaduh dengan benda yang hakikatnya bukan kita punya. Walhal kita dah tak larat dah tuan-tuan. Kita dah sakit-sakit, kita dah tua, tapi kita tak nak mengakui, tak nak melepaskan, tak nak mengakui hakikat perkara tersebut. Jangan jadi kita rugi tuan-tuan, kerana masa ni dah tak lama dan masa ni dah tak banyak. Kata Syekh, la tatlubu minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka la asta'malaka min ghairi ikhrajin. Engkau jangan meminta Allah Ta'ala mengeluarkan engkau daripada satu hal supaya dia menjadikan engkau bekerja pada hal yang lain. Jika Allah menghendaki, nescaya ia mengerjakanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan yang lama. Ada orang yang bila dia dah dapat sesuatu perkara, dia teringin. Macam saya kongsi dengan tuan-tuan, ketika saya bercakap dengan isteri dia, kalaulah abang kaya, abang nak tolong orang miskin. Apa jawapan isteri saya? Betul ke abang kaya, abang boleh tolong orang? Ataupun abang kaya, abang akan menzalimi orang lain? Macam mana cara zalim orang lain? Orang minta tolong, abang tak akan tolong. Waktu itu kita mula rasa sayang. Sebab apa? Sebab harta ni bila dia sikit, akan ada satu rasa tak cukup. Bila banyak, akan ada satu rasa sayang. Sikit aku pun tak cukup, banyak sayang. Sebab itu bila Allah bagi kita keadaan sekarang, syukur. Jangan kita meminta perkara yang kita sendiri tak tahu kita boleh melaksanakan atau tidak. Biar kita jadi hamba, dan Allah yang tentukan perjalanan kita. Kita rasa kita boleh buat baik dengan benda tu, rupanya kita diazab dengan perkara tersebut. Kita diazab dengan perkara tersebut. Aku nak jadi alim lah, alim betul. Rupanya dengan kita betul-betul alim, kita peleceh orang lain. Orang ni bodoh, orang ni tak betul, orang ni salah. Yang betul kita je. Apa pun perjalanan ilmu, saya tuan-tuan bila sebut tentang ilmu ni tadi, macam kita buat rumah. Kerana guru ni tuan-tuan, tok guru kita, saya ni bukan guru tuan-tuan, saya orang jahat. Saya bukan guru tuan-tuan, saya ni orang jahat, ya. Saya tak masuk. Kalau tuan-tuan nak sebut ustaz ke guru, tak boleh pimpin, tak boleh. Guru-guru kita, mereka yang ajar kita ni umpama mereka yang membina rumah kita, supaya kita ni boleh ada rumah, boleh duduk selesa, tak kena panas, tak kena hujan, kita selamat. Dalam nak buat rumah ni tuan-tuan, ya, mesti ada orang yang tukang bancuh simen, tukang plaster, orang yang boleh buat wiring. Tapi yang orang sebut toke yang buat rumah tu,
Siapa kepala yang buat rumah tu? Itu orang sebut. Orang pun pegang dinding. Cantik orang yang plaster ni, pandai. Orang terlupa dengan orang yang bancuh simen plaster itu. Kalau dia tak pandai bancuh simen plaster, orang yang plaster dinding ni takkan dapat plaster yang cantik. Tapi orang yang bancuh simen ni, simen plaster ni, orang takkan ingat, orang takkan pandang. Walhal dia salah seorang juga orang yang menyumbang untuk membina rumah yang cantik. Sebab itu kita tak boleh mempelecehkan orang lain. Ada guru yang dia bawa perkaranya begini. Ada guru yang dia bawa perkaranya begini. Tetapi makosidnya sama. Apa dia? Untuk menyiapkan rumah Baitul Mukminin, rumah orang beriman. Lepas itu dulu kita tak pernah dengar orang ini mempelecehkan orang ini, orang ini mempelecehkan orang ini. Mereka sentiasa hormat menghormati di antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab makosidnya mereka nampak untuk membina rumah agar seorang itu selamat, membina rumah seorang murid. Yakni apabila seorang itu pada suatu keadaan tiada bersesuaian dengan kehendaknya. Apa yang kita lalu dalam hidup ni kadang-kadang tak sesuai dengan nafsu kita. Yang berkaitan dengan agama atau dunia, kadang kena dekat kita laluannya begini. Kita tak redha. Umpama Allah Ta'ala telah menetapkanmu dalam maqam ibadah dan mujahadah, maka engkau jangan menuntut keluar daripada demikian itu kepada maqam yang lebih tinggi daripadanya. Kadang-kadang kita ni rakus. Kita nak cepat. Dunia pun nak cepat, akhirat pun nak cepat. Saya kongsi tuan-tuan, masa seawal-awal dulu, saya muda dulu, guru saya, dia bagi saya amalan baca selawat sehari 100 je. Dia pesan dengan saya apa? Jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Tuan-tuan tahu berapa lama? 10 tahun. 10 tahun saya tak boleh lebih baca selawat 100, tak boleh kurang. Selepas 10 tahun persoalan saya terjawab. Dulu saya memberontak nak lebih 100 tuan-tuan. Lama mana? 2 minit tak habis, 5 minit dia selesai. Rupanya ketika guru kita mendidik hati, macam mana didik hati? Kadang-kala dia kata, saat engkau boleh taat kepada aku, kau boleh taat kepada Allah, tapi aku pun kau lawan, apa lagi Tuhan? Kata dia. Aku pun kau lawan, apa lagi Tuhan? Kata dia. Macam mana tuan-tuan? Sebab tu guru saya cakap apa?
Aku yang nampak ni, yang nampak dengan mata kepala engkau ni pun kau tak boleh takut, dia kata. Apa lagi Allah yang tak nampak. Sebab itu jika kita tidak ada malu dengan manusia, maka kita tak akan dapat malu kepada Tuhan. Dengan orang pun yang nampak ni kita tak malu, kita boleh buat maksiat, kita boleh buat keburukan, apalagi kita hendak malu kepada yang tak nampak. Tetapi ada. Siapa dia? Allah. Itu bila orang yang kita tak kenal, tak ada di sekeliling kita, kita mampu buat jahat. Maaf tuan-tuan, orang tak kenal kita kat Malaysia, kita pergi ke Thailand untuk kita buat jahat. Sebab dekat sana, dekat Hat Nyai, dekat Bangkok, orang tak kenal kita. Tetapi kita lupa Allah kenal kita, Allah nampak kita, Allah tahu kita kat mana. Dan ini yang berlaku pada akhir zaman, dan kita terlupa perkara ini. Sebab itu kadang-kala kita ni tidak boleh menjadi orang yang istiqamah. Istiqamah ni apa? Dia buat dalam keadaan yang tetap. Baik itu dalam hadis disebut, walaupun benda tu kita buat sikit, tapi berkekalan, maka amalan itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita semayang sunat isyak 4 rakaat, tapi boleh kita buat dah 10 tahun. Syukur tuan-tuan, kerana Nabi sebut perkara ni. Kita boleh istiqamah. Tiap-tiap malam kita dapat amalan seperti mana malam Lailatul Qadar. Kalau kita dah buat 10 tahun, tuan-tuan kalilah dengan 10 tahun. 1 tahun 365 hari, kali dengan 10, kali dengan 83 tahun. Tapi benda tu tak nampak, kita tinggalkan. Cepat-cepat kita nak keluar masjid, kita nak buat apa pun tak tahu. Kita cepat-cepat balik rumah, kita nak buat apa pun tak tahu. Kita tinggalkan perkara yang menguntungkan kita. Kita buat perkara yang tak jadi apa-apa keuntungan dalam akhirat dan hidup kita. Betul lah kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia tu dalam rugi. Bila dia rasa dia rugi, satu, masa dia sakit. Ruginya aku masa sihat dulu, aku tak nak buat amal betul-betul. 2, masa dia mati. Masa sakaratul maut tu bagulah dia nampak sikitnya amal baik aku. Aku buat apa masa hidup ni? Sikitnya amal baik aku, macam mana ni? Aku nak masuk syurga macam ni. Bila dia rasa rugi, bila dia miskin. Masa dia ada duit, masa dia kaya, masa tu dia tak nak buat baik, tak nak tolong orang, tak nak sedekah. Dia takut, dia nak peluk, takut habis. Bila dia miskin, barulah dia kata apa? Ruginya aku, masa aku ada duit dulu, aku tak nak buat baik. Aku macam tak percaya pula cakap Tuhan, kalau aku buat baik dengan harta aku. Allah kata, Allah tambah lagi, Allah jaga lagi. Orang yang keluar zakat, Allah jaga kata dia, Allah tambah dia. Zakat ni ada zakat wajib, zakat sunat kan. Zakat sunat nama dia sedekah. Tapi aku
Masa tu sebab aku sayang, bukan aku tak percaya, tapi aku sayang. Sebabkan sayang itulah, inilah dalam tasawuf, dia tak bagi kita hubud dunia, sayang dunia. Sayang dunia ini menahan kita buat baik. Bila kita rasa rugi, bila jatuh miskin. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan di media masa, dulu gaji saya 20,000, sekarang saya dah jatuh miskin, bankrupt, semua kawan-kawan tinggalkan, semua orang tak pedulikan saya, hutang saya banyak. Saya bersyukur sebab saya dah boleh datang masjid. Nampak tak? Ketika mana kita rasa rugi, waktu kita dalam kesempitan. Ini semua Nabi sebut. Buat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Buat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nabi tak sebut saja-saja. Allah jadikan perkara dalam dunia ini berpasang-pasangan. Sihat, pasangan dia sakit. Jangan ingat kita sihat aja. Nanti akan datang pasangannya, pasangan sihat tu akan datang. Bila dia datang, tak ada siapa tahu. Pasangan sihat tu apa? Sakit. Jangan ingat kita sihat terus. Apa pasangan masa lapang, sempit. Apa pasangan senang, susah. Apa pasangan kaya, miskin. Apa pasangan hidup, mati. Jangan ingat pasangan tu laki perempuan saja. Allah jadikan perkara dalam dunia ini. Baik itu muslimin muslimat, seperti makam kehambaan dan musyahadah. Dia nak cepat, tak sabar lah. Ya, baik itu orang ingat mengaji tasawuf ni jalan nak jadi wali, dia kata. Bukan. Ingat senang, Tuhan nak sayang kita. Kita mengaji tasawuf ini supaya kita dapat bersihkan diri. Nak jadi kekasih Allah ni bukan senang. Dia kena tinggalkan semua kekasih-kekasih lain, baru boleh menjadi kekasih Tuhan. Dengan jalan yang betul. Kita dengarkan cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia hidup zaman Nabi. Dia memang teringin nak jumpa Nabi. Dia dengar Nabi ada di Madinah. Uwais Al-Qarni dia dengar, dia teringin nak jumpa. Tetapi Uwais Al-Qarni ada mak yang uzur. Ketika itu kalau aku pergi jumpa Nabi, aku kena tinggalkan mak aku. Mana lebih aula pada waktu itu? Uwais Al-Qarni sanggup jaga mak daripada dapat jumpa Nabi. Jadi apa yang Uwais Al-Qarni buat tu salah ke betul? Mana yang patut didulukan? Ketika itu Nabi kenal Uwais Al-Qarni. Lalu Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, kau jumpa Uwais Al-Qarni. Ketika itu kau minta Uwais Al-Qarni doakan kau, wahai Umar. Kalau tak silap saya cerita Uwais Al-Qarni ni. Nampak? Itu yang saya katakan. Kita boleh mesej selamat hari guru pada guru kita. Kenapa tak mesej kat mak bapak kita? Ayah, ibu, selamat hari guru. Kerana ayah ibu yang pimpin saya mula-mula. Tapi masa hari guru tak ada seorang anak kita yang ucapkan hari guru kepada kita.
Bukan sekadar dia bagi kita ilmu, dia bimbing hidup kita. Inilah yang dikata murabbi ni. Dia bukan sekadar ajar kita ilmu semayang, ambil uduk macam ni, dia ajak kita semayang. Inilah sifat murabbi. Dia bentangkan sajadah kita. Dia bukan ajar sahaja. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Dia yang jadi imam kita. Allahu Akbar. Ini kata murabbi. Dia tunjukkan kita dan dia bimbing jasad kita, rohani kita ke jalan Allah. Ya. Tapi tak ada anak-anak kita yang ucapkan selamat hari guru kepada ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Yang hal yang demikian, sepatutnya engkau jangan menuntut keluar daripadanya dengan nafsumu. Betul orang kata, kalau dah tak ikhlas tak payahlah buat dah. Itu nafsu. Buat sampai jumpa ikhlas. Buat sampai jumpa ikhlas. Selagi tidak ikhlas, bertahan untuk melakukan sehingga kita menemui ikhlas. Terus buat, terus buat, terus buat. Kerana yang demikian itu memindahkan hukum waktunya dan hendak mengadakan yang lain daripada yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, seperti yang telah disebut sebelum ini. Apa yang Allah Ta'ala tentukan pada kita, ikut. Buat apa nak fikir lagi? Ikut. Kenapa Allah bagi aku sekarang macam ni? Ada sebab. Dulu kita lalai, dulu kita tak ingat, kita ingat kita boleh semua perkara. Ketika Allah bagi kita laluan ini, ujian ini, baru kita tersedar. Aku tersilap. Aku ingat apa yang aku buat ni betul. Apa aku salah. Sebab itu iman ini, kalau tak cukup kuat, maka kita akan tergelincir. Itu dalam bina iman yang saya katakan, satu dengan ilmu, dua dengan tazkiyatun nafsi, bersihkan hati. Sebab iman ni cahaya, makrifah ni cahaya. Dia hanya boleh duduk pada tempat yang bersih. Jangan kotorkan tempat iman, jangan kotorkan tempat makrifah. Bersih, 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 bersih. Tazkiyatun nafs. Ketiga, jangan lupa minta dengan Allah. Antara doa untuk kuatkan iman, mengangkat ragu. Doa yang saya pernah baca di masjid ni. Amantu billahi wa bi rasulihi wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian nak kuatkan iman, banyak baca surah Al-Ikhlas. Jangan tinggal. Paling-paling kurang tuan-tuan, tiap-tiap lepas mayang 3 kali. Tiap-tiap lepas mayang, bacalah 3 kali. Apa salah tuan-tuan? Lepas mayang tak sempat, kalau imam tak baca lepas mayang, kita baca lepas mayang sunat. 3 kali Qul Huwallah, sekali Al-Falaq, sekali An-Nas. Kita minta iman kuat, kita minta perlindungan Allah. Tapi sebab kita tak rasa yang kita ni hamba, kita rasa akulah ahli syurga, tak payah minta tolong Tuhan.
Walhal Nabi pesan dekat kita 3 kali baca qul huwallah menyamai dengan membaca Al-Quran. 3 kali. Sekali macam baca 1/3. Tapi kita ni, itu yang saya kata, kita tak nampak keras kepala, tuan-tuan. Kita tak nampak degil kita. Kita tak nampak belagak kita. Tapi kitalah yang keras kepala. Kitalah yang belagak. Kitalah yang sombong sebenarnya. Kita tak nampak tapi kita buat perkara-perkara tersebut. Jangan tinggal doa tadi, jangan tinggal surah Al-Ikhlas. Kan susah sangat pun, tuan-tuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi sebab benda tu tak nampak, kan? Benda tak nampak, tuan-tuan. Baca qul huwallah tak nampak. Sekarang semua orang nak bagi nampak. Baca Quran pagi-pagi kena ada telefon, tuan-tuan. Kalau tak ada telefon tak boleh baca. Jadi syarat sah sekarang ni baca Quran, syarat sah sembahyang jamaah, syarat sah qiyamul lail, syarat sah nak berzikir, syarat sah nak baca wirid. Tambah satu lagi, mesti ada telefon. Kalau tak ada telefon, amalan tersebut batal. Itu sekarang orang sembahyang isyak depan telefon. Sambil-sambil sembahyang tengok komen. Maaflah tuan-tuan, dia dah jadi macam satu perkara yang biasa akhir zaman. Satu perkara yang biasa pada akhir zaman. Kita sendiri pun tak tahu kenapa ya kita buat macam tu. Kalau dulu orang makin buat baik, orang nak sembunyikan buat baik. Ingat tak dulu kita kalau bulan puasa kan ada papan more. Orang kan tulis apa? Hamba Allah, hamba Allah. Ada orang kata jangan berbuah nama saya, boleh? Orang nak sembunyikan lagi, sembunyi lagi. Orang tak nak tahu, orang tak nak bagi tahu yang dia buat baik. Hari ini orang akan bagi tahu, aku sedang sembahyang, aku sedang puasa, aku sedang baca Quran, aku sedang berzikir, aku sedang baca Yasin, aku sedang sembahyang tahajud, aku sedang sembahyang witir. Padahal kita baca surah tu, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baca, bukan tak baca. Jadi itu yang saya selalu ingatkan diri saya. Kau jangan jadi macam tu. Siapa yang kau tengok, belajarlah. Siapa yang kau dengar, belajarlah. Siapa yang kau lalu, belajarlah. Kalau benda tu salah, kau tinggal. Kau jangan ikut orang buat salah. Kalau benda tu betul, walaupun sakit, kau buatlah, kau ikutlah. Sebab benda betul ni sakit, susah. Kenapa sakit? Kenapa susah? Satu, sebab ada setan. Dua, sebab nafsu yang takkan benarkan kita buat baik. Tiga, sebab makhluk di sekeliling kita akan mempeleceh kita, menghina kita. Tak payahlah engkau buat baik sangat. Kalau macam tu, jarang yang akan ambil tangan kita, sokong kita. Ya tak? Baik. Kalau aku, dia kata, diberi 2 keping roti setiap hari,
Kita jumpa bulan depan. Cukuplah setakat tu. Boleh? Cukuplah tuan-tuan. Mengaji lama-lama nanti penat. Ya. Sebenarnya bukan nak kena lama. Kita nak amal tak? Mengaji ni sebenarnya tak payah lama pun tak apa. Kita nak buat tak? Kita nak berubah tak apa yang kita dengar, apa kita dapat? Macam saya mengajar, saya nak berubah tak? Saya nak beramal tak? Saya mengajar mula tahun 89. Sekarang 2026. 37 tahun. Ya. 30. Berapa tahun? Siapa matematik A? Matematik A tak? Berapa? 37. 37 tahun. Saya mengajar. Saya berubah tak? Selama 37 tahun mengajar tu, saya berubah tak? Kalau saya yang mengajar pun saya tak berubah, mana mungkin orang yang belajar boleh berubah? Tak mungkin. Kita nak orang yang mengaji dengan kita berubah. Kita yang mengajar tak berubah-ubah. Tak boleh tuan-tuan. Kita berubah tak jadi baik? Makin pemarah tak? Makin kedekut tidak? Ataupun kita berubah? Kita jadi orang sabar, kita jadi orang baik. Mana apa yang kita lalui dalam hidup ni berkat. Tapi kalau sekadar kita mengajar, kita mengaji, tapi apa yang kita buat tidak boleh mendidik diri, mendidik hati, sia-sia. Akhir sekali saya masuk liang lahat, tuan-tuan mau masuk liang lahat. Itulah akhir tempat kita. Dekat sini kita jumpa dekat Masjid Bangku Pradung. Nanti kita jumpa lagi tuan-tuan. Kat mana? Alam barzah. Saya jumpa tuan-tuan, tuan-tuan jumpa saya. Dekat sana baru tuan-tuan tahu siapa saya. Tuan-tuan tengok, bukankah orang ni yang ajar minggu ketiga hari Khamis masjid kita? Sebab apa dia susah? Sebab apa dia kena belit dengan ular? Mana ular tu nama dia Suja'ul Aqrab. Kenapa rumah dia kecil Kenapa baju dia koyak-koyak Dia kan yang mengajar. Kitab Syarah Hikam, tinggi kitab tu. Kenapa dia macam orang miskin? Tuan-tuan kenal saya bukan kat sini dah. Tuan-tuan kenal saya nanti kat alam barzah. Tuan-tuan kenal saya dekat dalam dunia ni. Tuan-tuan tengok saya pakai serban, pakai jubah comel. Tuan-tuan kenal saya macam mana keadaan saya besok dekat alam barzah. Nanti kita jumpa dekat sana. Tapi kita harap dengan Tuhan supaya dekat sana kita tak pakai baju koyak-koyak, kita tak ada pakai pakaian yang lusuh, kita tak miskin, rumah kita tak kecil, kita tak bermuram durja, kita boleh tersenyum bebas. Seumpama burung merpati yang putih yang bebas terbang mengikut kemahuan dia. Dia nak ke mana pun. Bukan dia tersekat disebabkan kesilapan dan kesalahannya. Jadi muslimin muslimat, cakap ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Terima kasih pada semua yang bersama-sama dengan kita setiap bulan, yang sama-sama dalam majlis ini
setiap bulan bersama dengan saya. Saya doakan tuan-tuan dalam rahmat, dalam keberkatan Allah, dan mudah-mudahan Allah terima apa yang kita buat. Allah redha kita, redha keluarga kita, isteri anak-anak, dan kita dipimpin pada jalannya yang lurus, insya-Allah. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah kasihani kami. Tolonglah kasihani kami. Tolonglah kasihani kami. Jika kami silap, tolong perbetulkan kami. Jika kami salah, tolong maafkan kami. Jika kami masih degil, tolonglah beri hidayah dan taufik atas kami. Jika kami masih buta dengan kehidupan ini yang merugikan kami, celikkanlah pandangan kami, Ya Allah. Celikkanlah mata hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lembutkanlah hati kami. Bolehkan, Ya Allah? Tolong lembutkan hati kami. Tolong lembutkan hati kami, Ya Allah. Jangan kau keraskan hati kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolong, Ya Allah. Tolong, Ya Allah. Tolong, Ya Allah. Agar apa yang kami lalu dalam hidup ini, kami sentiasa bermusyahadah kepada Engkau. Kami sentiasa dapat melihat akan semua ketentuan-Mu, dan jadi kami redha atas apa yang berlaku dalam hidup kami dan laluan hidup kami. Ya Allah, tolonglah, 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 tolonglah kami, tolonglah keluarga kami, tolonglah anak-anak menantu kami, cucu kami, dan orang yang di sekeliling kami, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.